Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Asmah binti Muhammad dari SMK Tunku Temenggung, PKG Pendang. Hari ini kita akan sambung lagi menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey, untuk hari ini, soalan yang pertama adalah pada awal satu tahun, Puan Liu Fong menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar 4% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Liu Fong pada akhir tahun ketiga? Untuk soalan ni, kita masih lagi menggunakan formula yang sama seperti pelajaran sebelum ni, iaitu MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Masih sama, P adalah prinsipal, R adalah kadar faedah tahunan, N adalah bilangan kali faedah di kompaun dan T adalah tempoh dalam setahun. Okey, mula-mula sekali kamu keluarkan formula ni. P sama dengan 15,000, R sama dengan 4% atau 0.04, N sama dengan 2 sebab dikompaun setiap 6 bulan, T 3 kerana setiap akhir tahun ketiga. Jadi kamu masukkan dalam kalkulator kamu 15,000 kurungan 1 tambah 0.04 per 2 tutup kurungan kuasa 6. Jadi jawapan yang kamu akan dapat adalah RM16,892.44. Okey, soalan kedua. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Wahidah menyimpan RM10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaun? A. 3 bulan sekali, B. sebulan sekali. Kita masih menggunakan formula yang sama iaitu MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Cuma di sini ada perubahan pada bilangan kali di kompaun. Untuk soalan A, bilangan kali di kompaun adalah 4. Untuk soalan B, bilangan kali di kompaun adalah 12. Okey, untuk A, N sama dengan 4. Jadi, kamu tekan kalkulator 10,000 kurungan 1 tambah 0.05 per 4 tutup kurungan kuasa 4. Kamu akan dapat RM10,509.45. Untuk B pula, N sama dengan 12 sebab dikompaun sebulan sekali. Jadi N sama dengan 12. Kamu tekan kalkulator 10,000 buka kurungan 1 tambah 0.05 per 12 tutup kurungan kuasa 12. Okey, jawapan yang akan kamu dapat adalah RM10,511.62. Jadi, kesimpulannya di sini, daripada dua soalan tersebut, didapati bahawa apabila kekerapan pengkompaunan bertambah, nilai masa hadapan simpanan juga bertambah. Kita bertemu lagi di video seterusnya. Sekian, terima kasih.